Benda ni dok kira siang ataupun malang. Kalau dia rasa dia nak tunjuk, dia tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, pada video kali ini saya akan berkongsikan tentang pengalaman ketika melakukan aktiviti eksplorasi di sebuah kilang pemprosesan sawit yang bertepat di Bukit Kuang, Kemamang. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, Amba nak terangkan sedikitlah tentang kewujudan akaun yang kedua, iaitu OH Studio, di mana akaun ini saya wujudkan untuk membekalkan video-video di sebalik takbir sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi. Dan kita ada beberapa projek yang orang kata bergenre serang juga, tapi Amba tak berani nak khabar dengan lebih detail lagi sebab projek ni masih lagi di dalam perbincangan dan perancangan. InsyaAllah kalau projek ni jadi, kita akan publish pada semua supporter tentang projek yang kita nak buat ni. Dan saya akan pastikan projek ni lain daripada yang lain lah, insyaAllah. Okey, sebelum kita berkongsikan pengalaman ni, Amba nak khabar sikit lah berkenaan dengan ada juga supporter yang salah faham tentang kejadian yang saya kongsikan di awal video tu, tentang saya cerita pasal yang Amba ni baloh dengan Mak Yu. Sebenarnya tu dok baloh pun, saya dengan Mak Yu dok baloh. Tu hanyalah orang kata saja nak bahang Mak Yu. Jadi tapi dok tahulah kot kalau peristiwa tentang baby mucuk cayang tu betul, Amba dah awal lah tu. Ada juga supporter yang masih lagi keliru tentang konsep OH ni, di mana video eksplorasi dan video trailer kita akan letakkan soundtrack yang berbeza, di mana trailer kita ada soundtrack lain dan untuk video penuh eksplorasi kita ada soundtrack khas kita tu lah, lagu dia tu. Dan video pengalaman juga ada soundtrack dia yang lain. Jadi kita tak buat sama, sebab kalau kita buat sama kita takut bosan. Jadi kita teruskan dengan perkongsian pengalaman ketika berada di Bukit Kuang, Kemamang ni. Pada mulanya kita nak eksplorasi di tempat lain sebenarnya, di mana tempat yang pertama kita nak eksplorasi tu adalah di kuartus Bala Polis di Cukar, Kemamang. Tapi disebabkan Amba buat tinjauan di kuartus ni, saya rasa sangat dok sesuai lah, sebab ianya berada di tengah-tengah bandar Setuhar dan laluan dia tu memang sebelah kuartus tu je. Jadi orang lalu lalang semua, dok kira pukul 11 ke pukul 12 je, jalan tu memang sibuk. Jadi Amba fikir keadaan untuk kita eksplorasi pada malam tu sedikit terganggu lah dengan bunyi-bunyi kenderaan tu. Dan pada masa tu juga saya ada ternampak satu posting di dalam Facebook, di mana Adong di Cukar, Kemamang ni dia buat tinjauan di satu tempat ni, di kilang sawit ni lah. Sebab dia kata dia nak baik pulih, sama ada dia nak baik pulih kilang tu ataupun dia nak bersihkan tempat tu. Jadi kalau kita fikir balik, kalau kita tengok keadaan tu, mungkin tempat tu akan dirobohkan lah, dia rombak dan dia buat tempat baru. Sebab kalau dia nak baik pulih tu, memang bangunan tu pun kira macam dok berapa nak kukuh dah, dok berapa nak comel dah struktur dia. Okey, lepas pada kita pergi ke kuartus polis di Cukar ni, saya pun meminta Kuji untuk mencari lokasi kilang sawit ni, sebab Amba ni memang tak tahu sangat lah dengan keadaan di Bandar Kemamang ni. Tapi apa yang saya nampak, ia berhampiran dengan jambatan baru di Kemamang tu. Jadi masa itulah Kuji bawa Amba di jambatan tu dan kita ronda-ronda, dan kita masa tu kita lalu sebelah tempat tu je, tapi kita tak perasan sebab memang orang kata diliputi dengan hutan-hutan tebal dah. Dan masa kita berada di satu sudut tu, barulah kita ternampak ada satu
bangunan lama, iaitu kilang sawit lah. Maknanya sama macam kita tengok dalam gambar yang ada dekat Facebook ni. Jadi masa tu hamba memang dok sabar nak masuk explore sebab kita tengok keadaan dia tu sangat orang kata rare lah. Dan masa tu juga kita bertiga, saya, Kuji dan Kero cuba mencari jalan yang terbaik untuk masuk ke dalam kelapa sawit ni. Sebab Mak Yu dia tak boleh nak join masa tu sebab dia ada komitmen kerja. Masa tu petang tu dia balik dah kerja. Tapi dia ada on call. Masa tu mungkin dia ada jadi doktor on call lah kejap kot. Doktor kenapa saya tak tahu lah tu. Jadi bila kita tunggu memang dia terlalu lama untuk kita tunggu. Jadi kita putuskan untuk pergi ke Kemamang pada malam tu. Sebab kita tak boleh nak pergi hari Jumaat tu. Sebab kalau Jumaat tu orang kata ngejar sangat kalau kita sampai ke Mamang, terus kita kena buat pasang jejak. Jadi masa tu saya bertolak malang, dan malang tu juga kita ambil keputusan untuk merehatkan diri sebelum kita buat tinjauan di beberapa lokasi di Kemamang. Jadi pada masa tu juga kita ada ternampak ada satu macam lorong gitu. Dia ada macam bentuk lubang gitu, dan bila kita pergi ke dekat, kita rasa okey, ni laluan yang terbaik untuk kita masuk ke dalam kelapa sawit ni. Jadi pada masa tu juga memang orang kata debar jugalah sebab hutang ni tebal, jadi kita bimbang ada binatang-binatang yang berbisa di atas tanah ni. Dan pada masa tu juga saya mempersiapkan dan memberi peringatan kepada Kuji dan Kero supaya meninjau keadaan di kiri kanan atas bawah lah, sebab saya takut terlepas pandang dengan binatang-binatang yang berbisa ni. Jadi pada masa tu saya pun terus masuk dengan lafaz bismillah dan mendoakan supaya kami bertiga masuk dengan selamat dan keluar juga dengan keadaan yang selamat. Sebab masa kita masuk tu tak suka pula sebab kita tengok bahagian bawah bangunan tu orang kata sangat bersih. Maknanya tak ada semok-semok yang masuk di bahagian bawah bangunan ni. Mungkin bangunan ni sudah lama ditinggalkan. Masa tu saya agak dalam 30 tahun lebih lah. Tapi bila saya ada terbaca satu komen di YouTube ni, 27 tahun dah dia duduk situ dan bangunan tu sudah kosong. Jadi saya tak tahu berapa lama bangunan tu ditinggalkan. Mungkin lebih daripada 40 tahun, Allahu alam. Kalau ada orang Kemamang, orang-orang lama, dan boleh tanya mak ayah yang tinggal di Bahang Perang tu, boleh tanyalah berapa usia bangunan ni ditinggalkan. Saya ada cari juga sebab apa kilang ni ditutup, tapi sampai sekarang saya tak tahu jawapan. Mungkin ada masalah ekonomi ataupun dia pindah kat tempat lain, Allahu alam. Jadi pada kita buat tinjauan tu, secara tiba-tiba saya terkejut sebab saya nampak ada lagi satu bangunan di sebelah bangunan yang kita masuk ni. Sebab masa tu hamba ingat ada sebangunan je. Ingat ada seblok je. Rupa-rupanya kalau kita tengok tu ada jelas kelihatan ada blok yang kedua di sebelah tu. Sebab daripada luar memang tak nampak langsung kilang sawit ni. Sebab kita nampak daripada luar tu hanya satu blok sahaja. Rupa-rupanya dia ada dua blok. Tapi masa tu hamba tak terfikir untuk pergi ke bahagian blok yang kedua sebab di tengah-tengah laluan antara blok pertama dan blok yang kedua tu ada orang kata semok yang tebal. Jadi masa tu mikir warna ni nak masuk ke dok ni. Sebab bimbang jugalah. Bimbang ke binatang-binatang ni lah. Daripada pandangan daripada blok satu ni kita boleh tengok blok yang kedua tu atas tu memang orang kata rock tebal tu. Daripada luar, daripada bawah tu kita boleh nampak dah. Tapi bahagian bawah tu kita tak pun nampak sebab diliputi dengan semok-semok tebal. Saya pun terus naik ke tingkat yang pertama dan apa yang mengejutkan hamba adalah keadaan di tingkat satu blok yang pertama, di mana atas bangunan tu orang kata macam ke hutang pula ada atas tu. Berbeza dengan tekak bawah. Tapi bila kita tengok bahagian bawah tu bersih. Tapi bila kita naik ke atas ada hutang pula dalam bangunan tu. Dengan akor-akor yang
orang kata menjalur ke bawah dah, dan pokok-pokok yang besar. Masa tu hamba boleh terbayang dah di mana kalau suasana Malang sini ni memang jahat lah ni. Memang rare ni. Okey, lepas pada hamba naik tangga tu, kalau tengok dalam video ni kita boleh nampak di sebelah kanan ni ada 2 buah bilik. Dan di depan pintu bilik ni terdapat satu pokok yang orang kata sangat besar dah, dan akar segala dahan-dahan dia tu sudah menutupi pintu kedua-dua bilik ni. Jadi memang kita tak boleh nak masuk. Tapi pada masa tu juga hamba ada tanya kunci dalam kereta, guana pokok ni halang tak boleh nak masuk ni, ke memang tak boleh kita masuk, ke ada benda. Lebih kurang gitulah. Lepas tu pun kita buat sesi rakaman dalam atas tu, dan masa tu juga kita mengambil langkah untuk melihat kawasan orang kata benda slab ataupun lantai di bahagian atas ni lah, sebab kita takut juga ada reput-reput ke benda kan. Takut ada bahagian tu ada lubang ke, ada diperbuat daripada kayu yang kita tak perasan. Lebih kurang gitu kan jalan-jalan jatuh pada bawah kan, jadi masalah pula. Jadi pada masa tu juga hamba ada berbincang dengan Kuji dan Kero sama ada untuk teruskan rakaman ke bahagian blok yang kedua. Tetapi Kuji dan Kero dia kata dia on je, boleh, tak ada masalah. Dan pada masa juga saya pun turun ke bawah dan mengambil sedikit masa lah untuk masuk dan melalui semok ni. Sebab masa tu hamba duduk dan hamba tengok di kawasan kiri dan kanan serta di atas tanah, dan saya juga memberi salam perkenalan yang kedua kepada alam ataupun binatang yang berada di atas tanah. Ini adalah konsep daripada OH sendiri, di mana kita memberikan salam kepada binatang dan mendoakan supaya perjalanan kita tu selamat daripada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi masa kita melangkah ke blok yang kedua tu, daripada luar pun kita tak nampak lagi keadaan dalam blok yang kedua ni. Masa tu kita ambil langkah berjaga-jaga tentang kehadiran anjing lah. Kita takut juga kalau kita pergi buat rakaman kan, sekali dia woof dok ke berapok 3 orang lari. Jadi masa tu kita standby dah lah, dan kita bergerak secara perlahan untuk meninjau keadaan di hadapan kita dan bahagian dalam blok yang kedua ni. Sampailah satu tahap tu nak ke masuk bahagian yang kedua. Jadi Kuji memberi peringatan, dia kata jangan dok ingat pula beri salang. Walaupun kita beri dah salang yang pertama tadi dan yang kedua, untuk ni memang kita akan beri salang juga. Dan pada masa juga apabila saya berada di hadapan bangunan blok yang kedua ni, di antara laluan dia, hamba nampak dah daripada dalam blok tu sangat gelap dan sangat suram. Tapi terdetik di hati masa tu, tempat ni macam ada benda je. Faham tak? Ia rasa macam kurang selesa dah, walaupun kita tengok daripada luar. Jadi pada masa tu juga hamba memberikan hint kepada Kuji dan Kero berkenaan dengan tahap pencahayaan dalam blok yang kedua ni. Dan masa tu juga saya memberi salang dan terus melangkah masuk ke bahagian blok yang kedua. Masa tu juga memang kita ambil langkah berhati-hati dengan keadaan sekeliling, sekali dengan binatang-binatang lah. Dan apabila saya melangkah masuk, memang ternyata dalam tu sangat suram dan sangat gelap, dan keadaan tu lebih menyerangkan kalau nak bandingkan dengan blok yang pertama tu. Mungkin orang kata walaupun siang hari, tapi kita boleh rasa dah suasana dia tu yang agak berlainan lah. Pentingnya kita tengok kawasan keadaan sekeliling ni, maknanya kita boleh agak tempat ni ada binatang yang mari. Kesan tu memang kita boleh nampak kesan macam kubah kaki pendek lah. Tak apalah, sekurang-kurangnya kalau malam ni kita mari, kita dah tahu tempat ni penuh disinggah binatang-binatang ni. Jadi kita standby je lah barang-barang, ngecung bola ke, ngecung tupak ke, lebih kurang gitu lah. Tapi masa kita buat
tinjauan di bahagian blok yang kedua ni, saya perasan ada satu ruangan, mungkin bilik stor kot. Dia ada satu pokok yang sangat besar. Masa tu memang hamba rasa kurang selesa lah. Saya tak tahu lah, sebab kita rasa macam kurang selesa walaupun petang hari. Masa tu memang hamba buat tak tahu je lah, biarlah. Sebab kita mari pun sekadar nak rakang dan memasang jejak di bahagian bangunan ni. Dan apabila saya ingin naik ke tingkat 2, secara tiba-tiba saya terkejut kerana saya nampak akan ada satu kelibat di bahagian tangga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kejut aku. Astagfirullah. Siang hari pun dia nak tunjuk dah. Naik keluar rumah aku. Di tepi tangga tu dia ada satu pintu ataupun lorong gitulah. Dan kelibat yang saya nampak seolah-olah ada orang berdiri tu betul-betul pada bahagian pokok ni. Saya nampak ada kelibat yang berwarna hitam, seakan ada tubuh orang lelaki dan berwarna hitam. Ia macam duduk nyandar gini. Padahal kalau kita tengok pokok tu pun tak ada pun satu dahang tu terkena pada dinding bangunan tu. Jadi sebab tu masa tu hamba kejut lah. Kalau tengok daripada kamera tu memang tak berapa nampak mana kesan gegar dia sebab saya pakai stabilizer. Kalau hamba tak pakai stabilizer, memang kamera tu jadi gegar gitu lah. Sebab memang sangat-sangat terkejut dan hamba dah expert pun benda tu akan berlaku. Jadi pada masa tu juga saya memerhatikan kunci dan kero sebab saya takut dia ada kesan lah daripada dua orang ni, tapi saya percayalah dengan kekuatan yang ada pada kunci dan kero. Saya pun terus naik ke atas sambil menenangkan diri hamba pada masa tu, di mana saya memberi peringatan kepada kero dan kunci dan kepada penonton yang tengok video tu, di mana walaupun siang ataupun malam, kalau benda tu dia nak tunjukkan diri dia akan ada. Tetapi kita kena ingat, benda ni berlaku atas sebab izin daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau Allah dah izin, benda tu tak akan jadi. Tu adalah pendapat kita sebagai umat Islam. Mungkin yang non-Muslim ni dia ada pendapat dia sendiri. Benda ni tak kira siang ataupun malam. Kalau dia rasa dia nak tunjuk, dia tunjuk. Tapi semuanya kena ingat, semuanya disebabkan keizinan daripada Allah SWT. Kalau Tuhan dah izin, tak lah. Kalau Tuhan izin, dia akan ada lah. Memang masa tu memang cukup debar. Banyak kali hamba ulang ayat yang sama pada masa tu sebab hamba betul-betul terkejut. Pada masa tu juga, masa kita sampai di bahagian atas tekak pertama di blok yang kedua ni, keadaan di atas tu lagi berbeza daripada blok yang pertama. Hutang dia tu sangat tebal di bangunan ni, di tekak satu. Tebal lagi daripada blok yang kedua tu. Jadi masa tu orang kata hamba tak nak mikir dah. Cuma hanya memerhatikan di bahagian bawah saja, saya takut ada binatang-binatang yang berbisa ni. Tapi masa tu kita dorang satu bangunan di bahagian atas tu lah, sambil kita mencari bumbung-bumbung ataupun tangga ke bahagian tekak seterusnya. Sebab kita nampak struktur dia tu macam ada sambungan dia. Sebab kalau kita nak kata ada atap, memang tak ada kesan bumbung yang ada di kilang ni. Jadi kita tak tahu guana struktur bangunan kilang kelapa sawit ni. Dua tempat kita memasang jejak ni, kita ada beberapa hotspot ataupun marking spot lah. Mana blok yang kedua ni kita marking spot di satu pokok yang sangat besar dengan dahang-dahang dia yang berjuta. Sekadar untuk langkah berjaga-jaga je lah. Tapi sebenarnya hamba buat sedikit kesilapan masa rakaman di kilang kelapa sawit ni, di mana blok yang pertama tu kita dah buat stand down di bahagian tekak atas dia tu.
kita terus buat stare down di bahagian yang blok yang kedua. Sepatutnya situ kita boleh buat part 1 dan part 2. Mungkin masa tu hamba jadi itulah kesilapan hamba ketika membuat rakaman di kilang kelapa sawit ni. Okey, selepas selesai membuat tinjauan petang dan memasang jejak di blok pertama dan blok yang kedua ni, apabila kita keluar daripada kawasan semok dia tu, secara tiba-tiba daripada jauh saya ada nampak ada sebuah motosikal EF5 dan penunggang dia tu memiliki tubuh yang sangat besar. Bukan gemuk, maknanya tubuh sasa gitu sikit. Dan dia bawa motor pegang gini sambil tangan dia gini. Hamba dok nampak apa benda yang dia pegang masa tu. Dia pun mari nitah depan pun dia pun pusing, dia pun senyum. Hamba pun senyum lah. Lepas tu dia pun pusing balik. Hamba kata sudah kata kena pau dok mapuh aku. Jadi lepas dia pusing tu, dia senyum, hamba pun senyum. Dia pun khabar lah. Saya selalu tengok video awak. Allahu Akbar. Rupa-rupanya salah seorang supporter kita. Dan dia ni seorang yang orang kata orang yang lembut lah. Bukan pon dengan mak. Kena faham dia orang lelaki yang betul. Tapi dia ni orang kata orang lelaki lembut. Dia perwatakan dia je lembut. Tapi dia memang daripada kita tengok tu memang dia ni orang baik lah. Dan dia mengatakan rumah dia tu hanya sebelah daripada kilang ni. Jadi kalau berada yang tengok video tu, sebenarnya hamba dang nak ucapkan terima kasih sebab sudi support Osazuke Hikaru sekali dengan tim-tim ni. Sebab masa tu hamba jadi macam kejut. Jadi dang nak mikir dan hamba dang nak terima kasih. Jadi kalau tengok video ni, terima kasih banyak-banyak. Dan apa yang supporter nak tahu, apa benda yang dia buat tangan gini semasa naik motosikal tu adalah dia memegang seekor kura-kura. Jadi mungkin dia jumpa tengah jalan dan dia balik nak bela lah kot, ataupun dia nak lepas dekat sungai-sungai yang berdekatan tu. Jadi kepada brother tu, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi kalau kebetulan kita akan berada di Kemamang. Lepas pada kita balik ke rumah sewa Kuji untuk berehat lah. Dan pada masa tu juga saya masih lagi memikirkan tentang apa yang saya nampak pada nak naik tangga tu. Kalau nak ikutkan memang jelas hamba nampak memang ada kelibat seorang lelaki berdiri. Dan benda tu orang kata macam sekelip mata je. Dan bila kita kelip tu, dan barulah kita nampak benda tu ada pokok. Sebab masa kita tengok tu memang kita nampak macam ada orang berdiri. Ni bukan nak kata orang kata kadang-kadang orang kata perasaan. Ni bukan masalah perasaan. Pada masa yang sama, pada masa tu juga memang hamba tahu ada pokok di bahagian tu. Tapi apa yang saya nampak masa tu, kita nampak ada orang berdiri. Mana masa tu hamba perasan memang setubuh dia, daripada kepala, tangan, badan dia, kaki dia, tapi warna hitam. Tak tahulah tu. Mungkin tak apalah, sebab kita pergi pun tempat-tempat gini. Cuma hamba dok seka lah, sebab masa tu waktu siang. Lepas pada kita sampai di rumah Kuji tu, sekali lagi perkara yang sama berlaku ketika saya membuat tinjauan dan memasang jejak di rumah sewa arwah Mona Fendi dekat Kemamang tu, di mana saya mari pening kepala, sakit kepala kan orang kata, macam dia nak pecah kepala otak. Dan masa tu juga hamba kata aduh sudah, malam ni boleh buat rakaman ke dok. Dan pada masa tu juga tiga orang tidur garik bawah bangun, letesang belaka. Tak tahulah tu, mungkin ada energi antara Keru dengan Kuji ni yang berlawanan lah. Sebab masa tu memang letih belaka, hamba pula pening kepala. Tapi alhamdulillah lah, malam tu boleh juga buat rakaman malam, walaupun keadaan tu dok 100% sihat lah. Tapi tak ada benda pun, dia cuma pening kepala je. Lepas ada makan Panadol tu kurang lah sikit pening tu. Jadi pada malam tu
Bila dah kita set up barang, kita dah ready, kita pun memulakan perjalanan untuk pergi ke kilang kelapa sawit ni. Memang orang kata 360 darjah berbeza suasana dia. Walaupun kita hanya berada di tepi jalan, memang kita langsung terus dok nampak. Usahkan malang siang hari pun kita dok nampak tentang kewujudan kilang kelapa sawit yang ada di tengah-tengah bandar ni. Jadi masa tu memang hamba kata debar juga. Sebab kita nak kena mengharungi hutang-hutang dan semok-semok yang tebal ni. Tapi apa yang penting pada malam tu adalah elemen lapu lah. Dan Cairo dengan Kuji memang bersiap-siap dah lapu. Dan pada malam tu juga kita mengharungi perjalanan untuk pergi ke bahagian blok yang pertama ni. Keadaan dia memang cukup menyeramkan lah. Memang berkhabar tepat tu memang seram. Dengan keadaan suasana dia tu. Mana siang hari tu seram juga, tapi tak lah sama macam malang dengan keadaan pokok, pencahayaan pun sangat terhad. Jadi masa tu dua benda yang kita bimbang tentang penghuni yang berada di sekitar bangunan ni dengan penghuni yang berada di atas tanah. Jadi masa tu kita berdoa dan mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT supaya kita berjaya membuat rakaman malang untuk merasai dan merakamkan suasana malang di sekitar kilang kelapa sawit ni. Jadi masa kita melangkah masuk tu berada di bahagian tingkap bawah blok yang pertama ni, hamba kejut juga sebenarnya. Kalau kita tengok dalam video ni, kita ada ternampak ada satu bayangan di bahagian dinding tu. Mana tu masa tu dah jauh, sudah pergi kawal lagi. Sebab hamba tak perasan masa petang tu benda tu ada dah. Jadi tu mungkin kesang daripada air yang jatuh daripada tekak atas tu. Jadi tak ada benda tu bukan kelibat ataupun penampakan sebarang. Tu hanyalah kesang daripada air. Dan masa kita buat rondaan di bahagian bawah tu memang cukup berjalan dengan lancar lah. Dan apabila saya mengambil kesempatan untuk melihat pemandangan blok yang kedua tu, memang orang kata jahat lah. Orang kata memang keadaan dia tu cukup mencabar lah orang kata. Sebab orang kata rasanya ni kali pertama kita buat rakaman bangunan yang berada di tengah-tengah hutang ni. Orang kata dengan bangunan lama, dengan pokok-pokok yang besar, macam-macam boleh berlaku. Dan pada masa tu juga kita ambil keputusan untuk terus naik ke tingkat 2. Dan seperti supporter boleh tengok dalam video ni, kita boleh nampak suasana dia yang agak suram lah. Dan kita boleh melihat keadaan malang di kilang kelapa sawit ni. Dan mungkin orang tak pernah tahu tentang suasana dia pada waktu malang. Dan disebabkan kehadiran video ni lah kita boleh melihat suasana malang di kilang kelapa sawit ni. Dan alhamdulillah pada blok yang pertama tu kita boleh dan menikmati suasana malang di bahagian blok yang pertama ni. Cukup tenang, sejuk. Pada permulaan kita nak naik ke tingkat 1 ni, seperti mana di dalam video kita terdengar ada satu geseran pada dinding di 2 bilik yang ditutupi dengan pokok dan akar kayu. Dan ni suasana dengan sekadar headlamp saja. Bunyi mana ni? Nak bilik ni ya? Masa tu hamba naik, memang masa tu Kuji ada pegang besi, tapi masa tu besi tu tertutup macam sotar gitulah, tertutup. Dia pegang tangan. Dan apabila saya nak sampai ke bahagian atas tu, secara tiba-tiba kita terdengar ada satu geseran
pada dinding dalam bilik depan kita. Seolah-olah macam dia pegang batang besi dan dia toreh pada dinding tu. Lebih kurang gitu. Sebab benda yang kita dengar tu sangat dekat dengan kita. Jadi saya tanya Kuji untuk pengesahan. Saya tanya, ada dengar tu? Kat mana bunyi tu? Jadi Kuji kata dengar daripada arah sebelah kanan, dan sebelah kanan tu adalah bilik yang kita tak boleh nak masuk. Kita andaikan mungkin ada penghuni yang berada di sekitar tu, dan mungkin sebab tu juga kita tak boleh masuk dalam bilik ni. Dan saya menyatakan sekali lagi, tujuan kita mari ke kilang ni sekadar untuk merakamkan suasana siang dan malam. Maknanya kita mari nak buat kerja, sekadar mu nak tunjuk gitu tak apa. Maknanya aku tahu dah mu ada situ. Jadi aku nak buat kerja aku dulu, lepas aku buat kerja aku balik. Maknanya lebih kurang gitulah niat kita. Tapi masa kita buat rakaman di kilang kelapa sawit ni, saya ada khabar ke Kuji di mana mungkin penghuni yang berada di sekitar kilang kelapa sawit ni dia main aucak-aucak gitu. Faham tak? Dia ngitar, lepas tu bila kita tengok hilang. Bila kita tengok dia itu hilang. Jadi apa khabar Kuji? Tempat ni kerek main cak-cak. Dan Kuji pula dia perasan dengan kejadian ni, tapi dia kata biarlah. Mungkin dia nak tengok kita buat kerja je lah. Sebab kalau kita tengok tu macam pandangan mata hamba lah. Jelas lah, maknanya di sebalik dinding tu kita nampak dia ulu kepala ni, puk, dia buat lari. Dan Kuji juga nampak benda yang sama. Tentang Kero ni, tak usah tanyalah dia. Dia ni ibarat tiang api. Dia pergi seterik, dia buat tak tahu kala je. Tak kira lah orang nampak ni ke, orang dengar ni ke. Dia buat tak tahu, dia buat kerja dia. Tu je bagusnya Kero kalau ikut kita sebenarnya. Steady. Lepas kita selesai rakaman di bahagian blok yang pertama ni, kita terus turun, dan masa tu hamba masih lagi teragak-agak lah untuk menelusuri laluan untuk ke blok yang kedua ni. Sebab memang hutang dia tu, laluan dia tu memang dipenuhi dengan semut-semut yang tebal. Bimbang lah, orang kata, boleh kata bimbang lah, takut jadi perkara hok kita bimbang lah. Tapi alhamdulillah lah, seperti mana kita khabar niat kita, mari cara molek, orang kata jadinya molek. Lebih kurang gitu lah. Dan selepas kita berada di betul-betul laluan untuk masuk ke bahagian blok yang kedua ni, masa ni orang kata hamba 100% hamba ready fizikal dan mental di atas benda yang berlaku petang tu. Maknanya kita agak okey, sini ada penghuni dia, dan kita hormat dia hormat kita. Sifir kita mudah. Selagi kita tak ganggu dia, dia tak akan ganggu kita. Tu pendapat hamba lah. Orang lain ada pendapat masing-masing. Jadi lepas pada kita masuk dan merakamkan suasana di bahagian bawah kilang ataupun blok yang kedua ni, kita boleh kata keadaan malang di blok yang kedua ni sangat berbeza. Walaupun siang hari gelap dah, tapi malang tu dia orang kata lagi gelap. Dan apabila saya berada di tengah-tengah bahagian blok yang kedua ni, secara tiba-tiba hamba rasa pening kepala dan hamba terasa ada bahang. Rasa panas di muka. Lebih kurang gitulah. Dan masa kita berbincang antara saya dengan Kuji dan Kero ni, saya ada tanya Kuji, mu ada dengar tak? Tapi Kuji dengan Kero memang dia tak dengar. Banyak kali hamba tanya, tak dengar ke? Ada dengar tak? Ada dengar tak? Ha? Tak dengar ke? Tak dengar dia. Memang dia tak dengar. Di mana pada masa tu saya terdengar seakan ada orang berlari di pintu depan nak masuk blok yang kedua ni. Dekat kita beri salam perkenalan tu. Macam orang lari, dia
sekali dengan langgar semok. Sebab apa hamba kata rasa orang? Sebab bila kita dengar dia berlari tu, sekali dia langgar semok tu macam ada 2 kaki sahaja. Dan saiz dia tu mungkin dok, kalau kita kata kubah pendek, kita boleh khabar dia memang pogo gitu, dia langgar, orang kata kita boleh dengar kalau dia langgar semok tu kasar. Tapi ni bunyi dia tu macam orang yang berlari. Tapi kucing kero dia dok dengar. Hamba kata tak apa, biarlah. Hamba suka beranggapan kalau ada kejadian-kejadian tu, hamba anggap ia sekadar memberi peringatan. Gitu je lah. Dan lepas tu, lepas pada kita dengar tu, kita cuba bertenang dan kita mengambil langkah untuk meneruskan rakaman di bahagian tingkap pertama tu. Jadi pada masa tu, apabila kita naik ke tingkap yang pertama tu, keadaan dia memang lebih mencabar. Bagi hamba ia sangat mencabar. Dengan suasana dia, dengan pokok besar, dengan dahan-dahan berjuta, akor-akor lagi. Memang orang kata pengalaman yang cukup bermakna dan pengalaman barulah bagi hamba, Kero dan Kuji pada masa tu. Jadi masa kita berada di tingkap ni, hamba makin spot ada sepokok yang besar ni dengan dahan-dahan dia yang berjuta. Sebab biasanya kalau tempat-tempat yang berdahan juta gitu tu, kalau ada rezeki kita boleh tengok akan ada sesuatu yang singgah. Tapi malang tu hamba berdoa di mana biarlah malang tu benda tu duk jadi singgah. Sebab dia tu bukan tujuan kita sebenarnya. Jadi sekadar kita nak merasai dan merasakan sedikit sebanyak kebesaran yang ada pada waktu malang di bahagian kilang ni. Pada masa tu juga saya dah ambil masa yang sangat lama dan saya terus membuat aktiviti stay down ataupun berehat sebelum kita mengakhiri aktiviti eksplorasi pada malang tu. Dan masa tu jugalah kita berehat dan menikmati suasana. Sebenarnya aktiviti stay down ni kita buat untuk merehatkan diri, dan masa ni lah kita 100% menikmati suasana malang yang ada di sekeliling tempat-tempat yang kita ziarah ni. Masa tu lah kita nak tengok pokok ke, nak tengok kegelapan malang ke, lebih kurang gitulah. Sambil-sambil tu kita sembang lah. Kita tak boleh lah terlalu senyap. Kalau kita senyap sangat kan, kalau senyap pas ke sudah tak mampu kita. Dan pada masa kita nak mengakhiri aktiviti stay down pada malang tu, ketika kita nak turun ke tingkap yang kedua, sekali lagi saya agak terkejut lah apabila kita terdengar ada satu suara yang mengatakan "woi" sebanyak 2 kali. Orang kata suara dia ni memang agak kasar lah. Tak tahulah dia marah ke, Allahualam. Dan pada masa tu juga saya terfikir, ketika rakaman pada masa tu memang kita dok dengar sebarang bunyi yang boleh mengatakan yang bunyi tu daripada bahagian luar. Kalau kita dengar audio tu, seakan suara tu sangat dekat dengan mic yang kita bawa pada malam tu. Jadi dari mana suara tu saya tak tahu, dan mungkin tu adalah salah satu kebesaran yang ada di sekitar bangunan kilang kelapa sawit ini. Lepas tu kita turun ke bawah, atas cadangan Kuji, dia kata dekat laluan antara blok 1 dan blok yang kedua ni molek juga kalau kita buat sesi stand down sini, sebab kita boleh tengok pemandangan daripada luar walaupun kita masih berada di dalam hutan. Jadi hamba kata okey, baik kita on je. Dan pada masa tu juga kita sekali lagi membuat sesi stand down untuk menikmati suasana malang. Okey, pada malang tu memang keadaan dia cukup menyeramkan, tetapi
bagi kita bertiga yang berada di sekitar tu, kita boleh merasai satu ketenangan yang memang tak ada yang kita boleh cari dekat mana-mana tempat lain. Maknanya kalau kita pergi ke tempat contohnya macam Istana Kelly, di rumah Bukit Ko, dan di yang terbaru di rumah banglo di Kelantan, kita merasakan satu ketenangan yang memang berbeza kata orang. Macam kat Istana Kelly kita pun rasa ada satu ketenangan, dekat Bukit Ko dan di rumah di Kelantan pun kita rasa satu ketenangan. Tetapi ketenangan ni sangat-sangat berbeza. Ia tak sama. Sebab itulah orang kata merasai suasana malam ni dia ada satu orang kata perkara yang susah saya nak jelas. Dan apa yang saya boleh berkongsi dekat supporter semua, ia ada satu ketenangan yang memang kita susah nak cari. Ada juga orang kata rumah tu seram, bangunan ni seram. Tapi bila kita pergi, keadaan seram tu memang ada. Tetapi di dalam keseraman tu ada satu ketenangan. Hamba tak erti nak jelaskan ni, tapi tu je lah hamba boleh berkongsi kepada semua supporter tentang apa yang kita cari pada setiap eksplorasi siang dan malam. Dan pada malam tu juga alhamdulillah aktiviti eksplorasi berjalan dengan baik, dan sesi stand down yang kedua pun alhamdulillah selesai berlaku. Dan kalau kita boleh tengok gambar yang kita sertakan ni, memang keadaan dia cukup menyeramkan dan sedikit sebanyak gambaran suasana di kilang kelapa sawit ni mungkin orang Kemamang pun, dan ada juga orang Kemamang pun dia tak tahu tentang kewujudan kilang kelapa sawit ni. Dan disebabkan kita pergi ni lah, kita boleh tengok gambaran siang dan malam di kilang kelapa sawit ni. Dan pada malam tu juga alhamdulillah aktiviti berjalan dengan lancar dan kita keluar dengan selamat. Alhamdulillah lah kita masuk selamat dan kita keluar pun selamat. Tentang gangguan tu adalah sikit-sikit tu kita anggap biasalah, tu sekadar dia memberi peringatan saja. Dan gangguan-gangguan teruk tu memang alhamdulillah lah tak ada lagi lah setakat ni. Lepas pada kita keluar daripada semak tu, kita ada tengok ada satu orang Cina, dia macam terkejut lah. Sebab rumah dia tu depan tu je, depan seberang jalan tu je, seberang daripada semak yang kita keluar tu. Dia kejut, dia tengok kita, ush, main ruana ni, ke set mak dadah ni. Jadi orang Cina ni pun dia ada tanya, baru sudah buat rakaman ke? Jadi hamba kata, baru sudah buat rakaman. Lepas tu dia ada tanyalah, dia kata macam pernah tengok dia kata, tapi dok perasan dia kata. Jadi saya pun pergi dekat dia, tapi masa tu hamba dok ingat nak on kan kamera pada masa tu. Sebab orang kata berlaku spontan kan. Jadi dia kata, hamba kata tengok YouTube ke? Dia kata orang tengok YouTube. Lepas tu dia minta nama untuk dia add dekat Facebook. Lepas tu dia memberi cadangan. Dia kata kalau nak mari buat rakaman, dia kata semoleknya mari pada bulan berapa hamba dia ingat dah. Kalau mengikut kalender Cina tu, dia kata masa tu waktu keluar. Hamba kata hamba khabarlah ke dia, sebab kita mari ni bukan nak cari hatu ke apa. Sebab kita mari nak cari Mak Yu. Dah kita mari nak rakam suasana malam di sekitar kawasan ni je lah khabar. Hamba khabar bukan kita cari hatu. Sebab pada masa tu dia ada berkongsikan kejadian beberapa minggu lepas rasanya. Dia kata ada orang mari igat hatu dekat kilang kelapa sawit ni. Dia 3 ekor dia khabar. Jadi hamba tengok atas bawah. Boleh tahan orang Cina ni. Minat jugalah, masuk hamba minat juga dengan benda-benda gini. Sebab tu dia kata kalau nak tanya dengan lebih lanjut lagi, dia khabar suruh tanya berada yang orang jual kedai ucik berhampiran dengan laluan kita masuk tu. Tapi hamba ambil akal, hamba tak tanya lah. Sebab dia tu dah lah jual tengah malam. Kalau kita cerita-cerita serang ni kan, kita takut mengganggu dia pula. Jadi kepada berada Cina yang tengok video ni, terima kasih banyak-banyak sebab sudi support. Dan sekali lagi hamba nak khabar yang kita bukan penjejak dan pencari hantu, di mana kita adalah
pencari kebesaran Allah yang ada ketika waktu malam menjelma.